Okay, kita dah check out. Dina, keren tak? Oh, itulah bridge-nya. Nak ambil gambar sini. Oh, dah sampai. Karena kan so lighting dia kasih cahaya matahari kat situ. So bridge ni tak nampak tidak nampak wow. Sebab dalam gambar wow. Kita tunggu petang. Ni bestnya rasa nak peluk. Macam bantal. First time saya nak rasa itik comel. Sebelum ni rasa biasa aja. Sumpah yang ni variasi dia. Oh, macam tu dia pedal. Biu. Shiu. Macam main gelongsu. Shiu. Tenggelam sangat jambatan tu. Tapi that's the oldest bridge in Australia by the colonizer. Mau ambil gambar di sini juga kan? Gambar you. Siapa cantik. Oh, boleh ambil gambar di Macam Itik Mak Saleh ni, Itik Malaysia. mana? Ni, putih ni. Ni eh? Ada kat Malaysia ada macam ni eh? Ada tak silap. Tapi kat area Hong Kong lah. Ni tak ada. Ni Itik Mak Saleh. Tak lain. Saleh bakal tertimati. Jom.
bukit, tiada masalah. Dan dia jadi macam Kaki dia. Pancak ke dalam. Ada saingan tu. Gambar. kita screenshot. Stop. Ah. Wow. Bacalah bahasa Timothy. You stop. Okay. Laporan cuaca. Hari kita berada di mana? Di Richmond Bridge. Di dalam Hobart. Sama. Labor akan diteruskan oleh Majid. Masalah teknikal. Iklan. Jadi hari ni kita iklan. Kembali ke siaran langsung. Aku rasa cuaca tinggi sangat. Okey. Cuaca hari ini dilaporkan baik seperti yang kita dapat lihat di belakang ini. Tiada awan setakat ini dan matahari pun memancarkan cahaya dengan begitu terik. Itik-itik juga bersetuju bahawasanya cuaca hari ini sangat-sangat terbaik. Maka rakyat Malaysia, rakyat Kita akan Australia terus bersiaran langsung daripada Royal Botanical Garden. Siap. I baru nak suruh itik tu interview. I sebenarnya nak cakap rakyat Australia disarankan untuk keluar pada hari ini sebab cuaca yang baik. Macam ke Malaysia. Saya tersalah sebut tadi. Sekejap, saya dah bosan dah. Cut. Okay, jom. Semua tidak bosan. Cut. Dah lah. We are now figuring out how to. Do we need to pay for the parking? This is the sign. Sejuknya dari sini. Ini sebab banyak pokok. Cik. Alia, Timothy, sini cantik. Oh, cantik. Oh, Masya Allah. Tinggal bayar dia kata sorong. Walaupun pokok-pokok ni botak tapi cantik. Kat belakang tu. Ini kebun sayuran. Bayangkan jogging kat sini. Baik-baik. Pokok dia punca ni dia nak bonsai.
Ni entrance Japanese. Apa ni? Saya rasa bukan itulah tadi, Tim. Inilah. Aduhai. Ya aku apa? Kita tu sekadar ada juga. Sekadar hiasan. Yang ni baru Japanese gardennya. Bertulisan Jepun. Di sini barulah Japanese garden. Biasa je. Rasa dari segi situ tadi. Air ni sangkut. Air sangkut. Ada ikan ke? Ini dah Botanical Garden Sydney tak rasa royal. Rasa peasant. Tapi dia cantik juga lah. Cuma belum cukup cantik lagi kalau dekat Sydney tu. Tadi kan ada orang ambil gambar dekat yang macam Gambar kan? Macam yang dua orang menghadap-hadap. Ada kita buat. tak mau lah. Masa kan dekat gerbang tu macam ni. Dia nak senyum. situ cantik. Cantik. Masuk-masuk tu. Effort dia.